Sebab dekat dapur tu kalau laki bini nak masak bergaduh nanti. Kan nak saya suka masak, saya suka seorang je. Saya tak suka siapa-siapa kacau. Syakir sendiri seorang kaki makan tak? Saya memang seorang pelahap tegar. Macam baru-baru ni saya tengah diet, on diet. Masih dalam diet dah 3-4 bulan. Tapi apa nasihat saya, diet ni tak perlu diet yang stres tau. Ada setengah orang cut sugar terus. Air gula tak boleh minum langsung. Makanan yang bergula tak boleh minum. Depends. Kalau individu tu nak terapkan itu lagi bagus. Sihat dari segi badan sihat semua. Tapi untuk saya diet yang apa yang saya mampu. Macam saya cakap, saya seorang pelahap tegar. So kalau saya nak diet secara drastik, cut sugar, tak boleh makan yang fast food. So seksa untuk saya pula lah. So orang cakap nikmat makan tu dah hilang. So saya diet secara apa yang saya mampu je. Cuma sekarang ni saya ikut isteri saya punya nasihat menjaga calorie deficit. Ni isteri saya di belakang. Memastikan akan setiap kali makan akan kira kalori akan tu? kira. Memang ChatGPT akan jaga. Apa perubahan terbesar yang Hakim nampak sepanjang 4 bulan berdiet ni? Segi nyanyian membantu, dari segi pernafasan saya bukan sekadar diet saja. Saya diet yang tak stres dan juga saya terapkan bersukan. Saya dalam 3-4 bulan dah boleh turun 5 kg. 5 kg Ambil masa lah kot saya rasa. Dari berat berapa ke berapa? 71 sekarang 65. Wow, okey. Okey, macam Hakim sendiri pandai masak? Saya seorang chef di dalam rumah. Okey. Kalau kat rumah tu isteri saya suka masak tapi saya tak bagi dia masak sebab saya nak masak. Sebab dekat dapur tu kalau laki bini nak masak bergaduh nanti. Kan nak saya suka masak, saya suka seorang je. Saya tak suka siapa kacau. Saya ikut perangai mak saya lah. Kalau nak masak tu aku seorang je. Kau jangan kacau. Kira Hakim lagi masak lagi sedap lah dari isteri. Tu macam mana? Tak. Isteri saya ada power dia. Isteri saya power masak chicken buttermilk. Saya pula power masak makanan kampung. Gulai, ayam merah, ayam lado, itu pula. Top 5 makanan favourite? Top 5 makanan favourite, nombor 5 saya paling suka ayam bakar. Ayam gepuk nombor 4. Nombor 3 buttermilk chicken O2 Cafe. Nombor 2 nasi goreng udang isteri saya masak, dan juga buttermilk chicken. Nombor 2. Nombor 1 ayam masak merah saya. Puji diri sendiri kan.